Baru-baru ni kita baru habis saja event Motomaniac yang keempat. Apakah highlight of the event? Two-step competition. Tahun ni kita perkenalkan benda yang baru yang kita panggil Astra Cup. Apakah itu Astra Cup? Kalau korang tengok kat belakang ni, itu adalah kita punya piala pusingan yang berjalan selama 20 tahun. Jadi dekat Astra Cup tu sekarang dah ada 4 nama. Kita ada nama daripada tahun 2022, 23, 24 dan 25. Jadi 4 nama dah ada dekat Astra Cup tu yang kita dah engrave siap-siap pemenang-pemenang Astra Cup ni. Jadi tahun ni merupakan tahun untuk tim daripada Downshift. Kereta Honda EF daripada Downshift, Brother Jian kita dah menang two-step competition tahun ni. Last year Downshift juga menang, tapi kereta Honda S86 Accord. And last 2 years kereta Nissan Safiro A31 daripada Abang Aspar kita. Last 3 years tahun 2022 first time kita buat pun Abang Aspar kita Safiro. Jadi tahun depan siapakah yang bakal memegangi Astra Cup yang kita dah buat ni? Stay tune, kita jumpa event tahun depan. Tapi video tu bukan takat ni je. Aku nak cerita kat korang apakah konsep yang kita buat, kenapa kita buat benda ni, dan kenapa benda ni untuk kita orang sangat penting untuk Motomaniac ada Astra Cup ni. Jadi Astra Cup ni merupakan piala yang kita dah build up daripada blok bawah. Memang berat kalau korang kat bawah ni, kita letak exhaust, tak api-api sikit. Benda tu yang kita buat adalah untuk bagi dekat setiap pemenang. Bukan ni kita buat satu untuk setiap pemenang. Tak, kita buat satu trofi yang besar tu. Pemenang yang menang tahun ni dapat pegang selama seminggu untuk brake, flags, apa bagai semua. Dan kita akan ambil balik and standby prep trofi tu for next year. Jadi Astra Cup ni adalah competition yang telah disponsor, telah diorganiskan, telah dihostkan oleh Astra Battery. Sebab itulah kita pakai Astra Cup. Jadi untuk Astra Cup ni kita akan runkan selama 20 tahun untuk di spesifik trofi. Sebab apa? Sebab trofi ni boleh tampung nama sebanyak 20 nama. Sekarang dah ada 4 nama. Lagi 16 nama lagi nak kena masuk. 16 tahun kita nak tengok. Next year kita tengok siapakah pemenang untuk tahun kelima. Tapi aku dapat banyak inquiry tentang ramai yang nak join competition Astra ni tapi tak boleh nak join. Sebab apa? Sebab full cepat sangat. Sebab time event saja buka registration tak sampai 2 minit dah full. Semua nak join tapi tak apa. Aku dengar korang, aku faham korang, and aku tahu betapa syoknya, betapa bestnya, betapa naknya korang untuk join competition two step. Jadi macam ni lah cerita dia. Untuk tahun depan, tahun 2026, apa yang Motomaniac akan buat? Kita kan selalu buat commit dekat Motomaniac. Setahun aku rasa kita jalan dalam 6 ke 7 commit dalam masa setahun. Tapi dalam masa 6 ke 7 kali dalam masa setahun kita buat commit ni, aku akan start untuk buat pre-qualifying round, qualifying round, lepas tu kalah mati punya round, sampailah ke event. Itulah special dia untuk tahun depan. Jadi jangan risau dekat semua orang. Kalau korang nak cuba nasib korang dekat Astra Cup two-step competition ni, korang boleh register dengan Motomaniac bila kita post poster nantilah. Bila kita start post poster, korang boleh register, contact number apa yang patut. Register untuk Astra Cup ni, join kita punya commit, and time tu korang boleh test power. Siapa yang menang akan pergi ke round yang seterusnya untuk kita filter betul-betul kereta mana yang akan masuk ke final two-step competition. Sebab next year kita akan limitkan hanya 10 biji kereta saja, termasuklah 1 biji kereta yang menang tahun ni untuk masuk Astra Cup 2026. Jadi benda tu dia punya technicalities, dia punya back end proses apa semua aku akan cerita lebih in detail dekat kita orang punya social media. Macam mana yang kita akan buat, apakah dia punya limit of number of participant. Ini video accident. Laju. Nak tahu tak, beli bateri Astra lepas ni akan dapat percuma perlindungan kemalangan peribadi sehingga RM7,000 tau. Tapi apa yang kita cover? Yang pertama, pampasan kematian akibat kemalangan. Yang kedua, bantuan kecacatan kekal akibat kemalangan. Yang ketiga, hairat kematian atau kos pengemumian. Dan yang terakhir, bantuan untuk servis ambulan. Itu semua tertakluk pada terma dan syarat. Bateri Astra, bateri pilihan mekanik.
10 biji kereta yang masuk Astra Cup untuk finale dekat Motomaniac tahun 2026 ni, kita akan payung slot korang for free and kita akan highlightkan korang all of the 10 cars Astra Cup Contenders 2026. Tapi macam ni lah, aku ada dengar a few people yang cakap benda ni tak bermanfaat, benda ni tak best, benda ni rempit, benda ni hiburan B40 kan. To me lah kan, kalau benda tu bawa makna dekat orang, dekat crowd, kalau crowd tu suka, untuk aku berjaya ambil hati crowd, aku berjaya puaskan korang. And Motomaniac ni kita ditubuhkan bukan untuk puaskan semua orang, tak. Confirm akan ada yang tak puas hati, confirm akan ada yang puas hati. Cuma apa yang kita nak sampaikan sekarang ni, aku buat benda ni bukannya rosak enjin pun. Dia rosak enjin kalau kau buat lama-lama je lah. Kalau kereta kau tu memang dah letup kuat, kau letak seat dekat atas 2 step, kau rev 2-3 kali dah ke belakang dah seat tu, kalau yang betul-betul power kan. Jadi apa yang kita buat ni, ini adalah Motomaniac, ini adalah makna kami, ini adalah 2-step Astra Cup kita. Jadi aku nak berterima kasih dekat semua orang yang appreciate effort kita sebagai satu team dekat sini untuk menaikkan lagi culture di Malaysia ni, and untuk bagi makna kat korang. Kalau tak, rev sembrono je kan, pecah enjin. At least kalau kau masuk competition ni, kau dapat hadiah sikit kan. And at the same time, crowd suka mah, semua orang suka. Jadi untuk aku, benda tu adalah terpulang kepada korang. Korang nak judge macam mana. But apa-apa pun, aku bersyukur sangat sebab aku dapat membawa satu aktiviti yang baru dekat event Motomaniac untuk korang semua join, be a part of, dan juga join the competition and enjoy sama-sama sekali. So itulah dia cerita pasal Astra Cup sekarang ni. Astra Cup ni akan menjadi hype lah sebab kita buat benda ni betul-betul proper punya. Kita tak ada pakai railing-railing yang biasa-biasa. Kita pakai seat pun Recaro kan. Kita letak bateri, kotak light box bateri kat atas, belakang tu kita buat cantik. So setiap tahun kita akan repair balik apa yang patut, so that it's fair for every year untuk orang main Astra punya cup ni. So 2-step competition yang kita buat ni memang one of one, lain daripada yang lain. So kalau korang nak tengok, korang memang kena datang ke event Motomaniac sahaja. Kita akan buat finale next year 2026, InsyaAllah September juga. Kita akan buat dekat My Town Rooftop. So kalau korang nak tengok, korang kena datang. Make sure korang datang, bawa ramai-ramai untuk tengok and support team mana yang korang nak. Jadi banyak dah team-team yang join, banyak dah kereta-kereta yang join, and aku memang suka tengok semua join, compete with each other, friendly, you know. Tak ada ego ke, tak ada marah-marah ke apa, semua enjoy. Jadi itulah kita punya target untuk next year. Kita try, kita buat LCD screen kat stage, LCD screen sana, LCD screen sini, so that semua orang boleh tengok apa yang tengah berlangsung dekat stage tu. Jadi itulah dia. Stay tune dekat social media Motomaniac kalau korang nak join Astra Cup 2-step competition. Jadi itulah saja. Thank you so much. Aku nak ambil kesempatan ni nak cakap terima kasih banyak-banyak dekat supporters Motomaniac daripada hari yang pertama sampai hari sekarang, dan juga kepada supporters-supporters yang baru. Aku memang bersyukur sangat kita dapat build community ni untuk menjadi lagi besar dan lagi better each year. Jadi apa yang kurang, semuanya datang daripada aku, tapi apa yang bagus, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga korang semua. See you guys in the next event. See you guys in the next episode. Apa-apa Roger. Ciao.